Dalam Malaysia ni semua ada mindset yang bila nampak je pickup truck akan fikir apa? Toyota Hilux, tak kisahlah Ford Ranger, D-Max ke apa, asal je pickup truck, dalam kepala otak mesti Hilux. Masuklah diri saya waktu saya kecil dulu. Tapi dekat sebelah saya sekarang ni adalah JAC-T9 yang baru launch dekat Malaysia, and this is the first pickup truck dalam Malaysia yang ada 5-star NCAP rating dan ADAS 2.0. Come on, dia ada disc brake depan belakang, 7 airbags total, dan harga dia jauh lebih murah daripada kompetitor dia, which is Toyota Hilux dan Mitsubishi Triton. Bagi korang yang mungkin tengah cari pickup truck ataupun nak own sebiji, tonton video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, boleh bantu kita orang dengan klik butang subscribe. Bersama saya Alim Asri, segalanya tentang JAC-T9. So, let's go! Let's go! Let's go! Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju. Biar kabur mataku. JAC-T9, kita start dengan harga dia dulu. Tapi kejap. Oh, panas cuaca hari ni. Baru saya faham betapa susahnya YouTuber-YouTuber di luar sana nak shoot video kereta untuk otomotif ni kan. Dan ni first time pula tu saya host seorang diri untuk channel Nasenko. Okey, tak apa, kita get back balik dengan harga dia. Harga JAC-T9 ni adalah RM120,000, which is sangat murah compare kepada abang-abang dia, Toyota Hilux dan Mitsubishi Triton. Kedua-dua kereta tu exceed RM150,000 ke atas. This one RM120,000 saja. Dan korang akan dapat 2.0 liter turbo diesel yang menghasilkan 170 horsepower dan 410 Nm of torque. Dari segi design dekat bahagian depan kereta ni, kita boleh nampak grill depan ni macam topeng Mas Beno, sangat agresif. And of course nampak ni JAC. Sekarang kan dah jadi trend pickup truck mana-mana, Ford Ranger ke, sekarang Toyota Hilux pun sama, tulis font besar-besar alam dekat sini. JAC pun follow, which is saya okey. Lampu tirus sangat-sangat narrow lampu dia dekat sini, lampu LED. And then kita boleh tengok kalau as a whole nampak macam topeng sikit tau, warna hitam ni kontra dengan putih. Tapi kalau dengan warna orange pun okey juga. Untuk side profile dia pula, kita ada roof rail warna silver. Tapi personally saya rasa kalau warna hitam cantik lagi kot. And then dia punya side step ni sturdy very solid. Plus ada juga font JAC ni, betul-betul nak highlightkan brand dia. Tayar dia pakai 18 inch 18 inci rim alloy dengan tayar GT. Dan dekat belakang ni one of my favourite features. Tengok ni. Dia slow, ada damper. Tak adalah bila kita buka tu dia kedabu bunyi kuat-kuat, semua nak terkejut kan. Dan bila naik pun solid. No problem, tak ada rasa dia bend ke apa, tak ada. Fun fact, cargo bag kereta ni lagi besar tau daripada Hilux dengan Triton. Keluasan dia 1520mm panjang dan 1590mm lebar. Harga lagi murah, cargo bag lagi besar. Mungkin tu boleh jadi plus point untuk pembeli ataupun bakal-bakal owner, betul tak? Untuk bahagian dalam kereta ni, sebelum kita go through semua, kita start dengan kunci dia dulu. Korang boleh tengok kunci dia solid, memang rasa macam kunci 4x4 tak rasa ringan dan tak rasa macam kunci sedan. Kita boleh tengok dekat bahagian dalam ni, dia punya dashboard ni ada soft touch. Okay, nice. Lepas tu ada line merah. Nak bagi kontras sikit lah. Okay, very good job. And then aircon vents dia ni, kalau korang perasan macam apa? Macam Jayco J7, tapi dia ada menegak, dia ada melintang dekat sini. So, variety lah. And then untuk infotainment dia ni, ada Apple CarPlay dan Android Auto. And then dekat seat dia ni, korang boleh nampak leather seat, dan yang saya suka ni diamond pattern. A nice touch lah. Nampak cantik pattern ni, nampak eksklusif diamond pattern dekat seat leather ni. Kita boleh tengok kita ada 2 cup holders dekat sini. And then function tau, dia punya bawah armrest ni ada cooling dan heating punya function. Kalau nak sejukkan air korang, nak panaskan air korang boleh. Dia boleh control temperature dia dekat sini. Ini memang sangat berguna lah untuk korang punya beverages kan. Tapi ada kekurangan dia sikit. Untuk volume button, untuk kita naikkan volume atau slowkan volume, tak ada dekat sini tau. Cuba korang tengok kat sini. Ini untuk aircon. Aircon lagi, and hazard button. Seat ni mungkin control temperature. So dekat mana nak control volume dia? Dekat steering saja, dekat sini. Ni minus, ni up. Mungkin ada setengah orang rasa benda ni not a major problem, tapi bagi saya agak pelik sikit lah. Better kot dekat infotainment ni, sebab screen dia pun dah cantik macam Ford Ranger Screen menegak and very visible, very clear. Tak ada nampak blurry-blurry ke, bagus. Kita ada wireless charging port 1, and then ada 2 type A, and ada 12V power outlet dekat sini. Untuk meter cluster dia ni, korang boleh ubah theme dia. Tekan button ni, ada ubah lagi, tekan je dia akan ubah lagi. Ikut korang punya minat dan korang punya personality lah kot. Untuk gear lever dia, nothing too fancy, standard punya. Cuma ni ada dia punya rotary ni untuk off-road lah. Ada 2H, 4H, 4L. And driving mode dia boleh setting dekat sini. Ada 4 tau. First normal, sports, snow,
Eco. And then ni kan kereta off-road tapi ada electronic parking brake dengan auto hold. Ini memang satu benda yang sangat unik lah. Tak ada handbrake standard macam tu kan, electronic parking brake. So kena lah dengan tahun 2025 ni. Untuk bahagian atas tak ada sunroof, tapi bagi saya tak ada problem sebab yalah 4x4 kan, orang yang beli kereta ni mesti yang jenis yang adventurous, nak fokus, tak ada nak pasal sunroof sangat. And then untuk fashionista dekat luar sana tak pun yang jaga mata lah, kita ada sunglass holder dekat sini. Ini pun very useful, saya boleh puji kat benda ni. And then atas ni biasalah lampu, korang nak adjust apa semua. Untuk seat dia pula, korang boleh adjust, dia ada electric power seat, cuma dia tak ada lumbar support. Tapi still back to the point, ini kereta off-road, bukan untuk estetik bagai. Orang yang bawa ni mestilah orang yang personality dia adventurous. Tapi ni pun dah cukup estetik dah sebenarnya. Infotainment ni pun dah besar and very clear dah. Untuk bahagian belakang ni, sebelum saya cerita tentang keselesaan dan apa semua, saya nak tunjuk satu benda unik kat korang. Dan dia boleh ikat dekat bahagian tu pun sama. So benda ni sangat useful lah kalau korang nak letak banyak barang kan, and ada 2 orang je dalam kereta. Ni sangat berguna lah. Okey, dekat bahagian belakang kereta ni sangat selesa. Headroom dia korang boleh tengok, saya tinggi 174, ada banyak lagi ruang. Leg space dia pun atau leg room juga spacious. And bahagian tika dia ni almost rata. Dia tak 100% flat lah, tapi still tak ada barrier sangat. Ada dapat 2 corong aircon kat sini. And ada power socket Power socket ni tapi bukan Malaysia punya version ni. Cuma volt dia tinggi tau. Volt dia max 150 watt. And then ada satu USB Type A punya port and Type C 60 watt dan 18 watt. Laju juga ni, fast charging gini ni. And then kat sini pun ada juga 2 cup holders macam kat depan tadi. Lepas tu untuk dia punya angle, dia tak terlampau tegak sangat, dia tak terlampau bend sangat, sangat selesa. Dan untuk 3 orang dewasa duduk dekat bahagian belakang ni, saya rasa memang takkan ada problem. Plus point, belakang ni pun ada seat pocket ada 3. Ni the main one paling besar. Lepas tu ada 2 kecil dekat sini. So banyak barang juga boleh letak, nak letak power bank ke, kabel-kabel yang korang ada ke, boleh masuk dekat sini. So tak nak cerita banyak, kita dah cakap pasal design, luar, interior apa semua dia punya features. Jom, time untuk test drive kereta ni. Kereta ni seperti mana saya mention awal tadi, dia pakai 2.0 liter turbo diesel 8 speed DCT. Dan dia punya transmission ni, saya lupa nak mention tadi, dia pakai ZF transmission tau, which is globally known untuk one of the smoothest transmission yang ada kat dunia ni. BMW pakai sebab dia locally in German kan. And then dia punya 4-wheel drive transfer box ni pun daripada Borg Warner. Memang nama-nama terkenal lah yang dia pakai untuk engine kereta ni. Yang mana engine tersebut boleh produce 170 horsepower dengan 410 Nm of torque. Sekarang ni saya pakai driving mode normal, dia smooth je, tak ada nak overpower bagai, tak ada jerking pun kurang. Tapi kalau saya turn on dia punya sports mode, dia push sikit, dia tak ada terbolek dia pun hilang. Memang dapat rasa tau dia punya kick tu. And then dari segi dia punya handling, kanan pula ada feeling Triton sikit. Almost Triton. Triton memang kita tahu terkenal dengan handling dia yang sedap kan. Ini almost saya boleh katakan. Body roll dia semua okey, tak ada rasa terlampau bend ke kanan bend kiri, tak ada. Arwah ayah saya dulu pun juga pakai Triton, so saya pernah rasa Triton punya kereta. Dan dari segi sporty, maybe Triton punya kereta lebih dapat sporty punya feel tu, tapi you don't lose that much on this car. Dapat juga rasa dia punya kesportian tu. Tak tahu lah itu rasa tu kata-kata, tapi I'm being honest, ada rasa sporty tu. Untuk fuel consumption pula, kereta ni diklaim oleh JC adalah 13 km per liter. Tapi nak kata jimat lagi daripada D-Max, saya tak tahu sebab kita semua tahu D-Max terkenal dengan dia punya fuel consumption yang very cheap dan mesra alam lah orang kata. Untuk comfortability kereta ni pula bagi saya sangat okey. Dia tak ada rasa macam lori. Untuk family use, untuk bawa pergi jalan-jalan biasa, tak nak off-road bagai kan, pun sangat nice. Sebab tadi pun saya mention dekat seat belakang dia pun sangat luas. 3 orang dewasa duduk pun tak ada masalah sebab kan headroom and leg space dia tu very spacious. Untuk driver pula memang bila saya bawa ni, saya tak rasa tu rigid, tu stiff, tak ada. Dia comfortable, very comfortable punya driving feel. Saya lupa lagi satu nak mention tentang ADAS tadi waktu kita go through interior kan. Ni ADAS 2.0 di mana dia boleh detect kalau korang nak tidur tau. Contoh kalau korang dah ngantuk macam micro sleep ke apa kan, dia boleh automatically bawa korang ke emergency lane and drive macam cruise control macam tu. So that's a very strong safety feature yang ada dalam kereta ni which is saya boleh upload lah. Good job by JC. Kita ambil corner sikit, tengah potong pergi. Bila sports mode lah, bila sports mode dia pergi. Korang nak kick tu, you turn on the sports mode and you feel the kick of this car. Kalau normal tak, ada smooth je, dia santai punya style.
Snow tak payah lah kot, kita tak ada snow dekat negara kita ni kan. Eco pun tak apa, tak payah sebab ni kereta personality untuk adventurous punya car. Okay, saya try lagi korang. Ni tajam sikit. Uish, sedap. Okay, untuk for this price, okay lah kereta ni. Body roll dia pun okay. So korang rasa macam mana? Harga RM120,000, 2.0 liter turbo diesel dengan ZF punya transmission, box warna punya 4-wheel drive transfer box, ada ADAS 2.0, 5-star NCAP punya rating, the first one. Berbaloi atau tidak? Korang komen kat bawah, bagi honest opinion komen korang kat bawah. So follow kita orang punya social media kesemuanya, Facebook, TikTok, Instagram, dan jangan lupa juga untuk tekan butang subscribe kat channel ini untuk bantu kita orang produce konten yang lebih berkualiti untuk korang. Itu saja daripada saya, Alim Asri. Salam strategi, fight, conquer. JACT9. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.